sebagai ketua kumpulan. Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang yang terdiri daripada 5 lelaki dan 5 perempuan. Kami daripada Esket Serifaya Batu Pahat Johor. Rekod cipta yang kami cipta pada hari ini ialah bangunan Parlimen Malaysia. Bangunan Parlimen terletak di Kuala Lumpur, bersebelahan dengan Taman Tasik Perdana. Ia dibina pada tahun 1962 dan mula digunakan secara rasmi pada 1963. Bangunan ini menjadi tempat yang penting kerana di sinilah para wakil rakyat berkumpul dan membincang hal-hal yang penting negara. Ia melambangkan sistem demokrasi dan kebangsaan bersuara rakyat Malaysia. Bangunan ini juga terkenal kepada reka bentuk sangat unik dan moden. Untuk projek ini, saya dan rakan-rakan saya membina model bangunan Parlimen menggunakan bahan alam sekitar. Tujuan kami adalah untuk menunjukkan kepentingan menjaga alam sekitar sambil menghargai warisan negara. Objektif utama pemilihan bangunan ikonik ini ialah: pertama, reka bentuk bangunan moden dan simbolik. Ini kerana menara 17 tingkat melambangkan kemajuan dan pertumbuhan negara. Kedua, bangunan ini menerapkan gabungan gaya barat dan tempatan. Walaupun moden, ia mengekalkan elemen seni bila tropika dan praktikal. Kaedah pembinaannya ialah: pertama, susun dan letakkan kotak susu di atas kadbord. Kedua, potong dan warnakan bekas telur dengan warna kelabu. Kemudian tunggu sehingga kering. Seterusnya, letakkan bekas letak makanan secara berpasangan dengan menggunakan hot glue gun. Nombor 4. Apabila selesai meletakkan bekas telur tersebut, susun dan letakkan di atas skateboard dan diselangi dengan kotak susu. Akhir sekali, hiasi bangunan tersebut menggunakan straw terpakai membentuk jalasa ataupun laluan. Berikut merupakan video pembinaan bangunan ekonomi iaitu bangunan Parlimen Malaysia. Selamat menonton. Antara bahan yang kami gunakan adalah seperti kotak susu, bekas telur terpakai, straw, kotak terpakai, cardboard, gabus, hot glue gun, spray warna kelabu. Sebagai penutup, bangunan Parlimen dibina bukan hanya sebagai tempat ahli politik bersidang, tetapi juga sebagai simbol demokrasi, kemerdekaan dan kemajuan negara.